Assalamualaikum semua. So aku hari ni ada di pelancaran model daripada Aveta. Ada 3 model yang baru dilancarkan. So malam ni kita tengok apa model dulu. Jom. Showcase. 吸引请不妨掌声给我们所有的嘉宾们。Ladies and gentlemen, the VS3 Sarah 125. The introduction price for the VS3 is RM3,488. And we have the basic selling price starting at $5,088. The fee is Take a look. RM8,488. Jadi ini adalah Aveta Nova 200 yang baru dilancarkan hari ini. Harga motor RM8,488. Dia upgrade daripada Aveta Nova 160. Macam mana korang nampak? Dia ada winglet. Tayar sama, brake pun nampak macam sama. Dia guna CXT 100, belakang 120, tak silap aku. Yes, betul. Berat motor ni 112 kilo. Apa perubahan? Tengok. Control sama, everything sama. Kita tak boleh on lah. So kita tengok dekat dia punya seat. Push. Okay, seat. Seat dia sama dengan Aveta Nova 160 SE. Besar, boleh muat full face helmet. Tapi dia punya ni, tengok. Dah lain sikit. Dia tak ada lumbar support. Ini dari segi upgrade lah. Film back sama. Lampu depan dikatakan dia upgrade daripada yang lama punya. Signal still integrated, the same. Design ni sama. Beza ini 200. Yes. Lampu belakang pun still sama. This one aku rasa memang sama dengan yang SE punya. Tapi dia punya engine dah menjadi daripada 155cc sekarang 183cc. So lagi besar daripada Aveta Viper dan yang lain, sebab Aveta Viper ada 174cc. Tapi ini 183cc. Dia consider lagi cc lagi besar lah. Yuk. This is the engine. Yes. Very nampak besar lah, tapi aku rasa dimension dia sama saja dengan Aveta 160. Hanya perubahan dekat dia punya seat. Ya, sama saja. Dia punya compartment ni, dia punya USB ada penambahan sikit, pembaharuan. Dia ada Type C kat sini. Tak tahu kau nampak ke tak, tapi ada Type A dengan Type C. Ini kunci dia. Still the same key. Masih kunci yang sama. Close. Ya. Jom kita tengok position. Masih position yang sama. Kita tengok dia punya dashboard. Sorry aku tak boleh belanja start. So this is the dashboard. Sama saja. Yes. The same thing, hanya TCS punya button kat sini. So technically everything is the same. Side mirror pun sama. Tengok. Masih yang tajam. Lampu. Cakap apa? Lampu dia DRL X. Dia punya exhaust cover ni lain. Dia ada macam color silver. Yang lama punya 120 tak ada color. Macam mana? So itu dia. Itulah Aveta Nova 200. Dia perbezaan dia ketara dekat dia punya performance lah. Technically dia dah lagi besar dan power dia lagi bagus lah. So dia ada 3 color. Satu ada Nordic Blue. This is Nano Grey. Nordic Blue dekat situ dengan Neon Plus iaitu sini. So penambahbaikan Aveta dah buat penambahbaikan dari segi dia punya DRL, dia punya lampu.
lagi terang tak silap aku. Dan ya, most of it lebih kurang sama dengan yang sebelum ni. Jom kita tengok colour lain. Jadi ini adalah colour Nordic Blue. Okay. Macam mana korang nampak? Memang ya. Tapi aku nampak dia lagi besar sikit lah daripada Nova 160, tapi maybe aku punya sendiri lah. Just design sama saja. So this is all new. Not to say all new, is an additional version of the Nova series, Nova 200. Harga pun memang boleh tahan kat harga dia. Ini adalah colour Neon Pulse, colour baru. Very interesting colour, very shiny colour. Just same thing, just ni. Still the same design, just a new stripe, the X. Jadi kita tengok dia punya sitting position. This is the Nova 200. Okay lah, nice. Kan nice lah, sama je. Just bila kau ada rasa ni, ada nahan, ada lumbar support. New seat lagi lembut. Dia punya span lagi tebal daripada 160. And improvement lah. Inilah satu lagi model Aveta yang dia keluarkan untuk hari ni, VS115, ni version 3. So it's an updated version daripada version yang sebelum ni. So ini adalah Aveta VS115, Kapchai daripada Aveta, lower end tier, harga lebih kurang 3,488, CT 113cc, auto clutch. Yes, ini memang antara basic model lah. So dia dah updated sedikit, dia ada buat sedikit pembaruan dan sedikit improvement lah. Dan jom kita tengok dia punya compartment belakang. Boleh buka compartment belakang ke? Ini compartment dia very standard. Meter dia, kunci, ignition. Yes. So yeah, Aveta VS115. Ini adalah Aveta Sierra 125, skuter 125cc yang baru dikeluarkan oleh Aveta. Newer version, sebelum ni dia ada Nova 125. Dia ada 3 color. So kau nampak? Mystic Mint, Ash Grey, Pixel Blue. So harga RM5,888, 125cc. Kita tengok dia punya compartment bawah. Quite big. 6 liter fuel tank, LCD screen. So dia ada power ni, dia ada auto, dia ada trip. Auto and trip. Dia punya masih menggunakan kunci. Ada cangkuk, ada tempat letak barang kat sini, dan ada USB Type C dengan Type A. Dia ada still got a day running right. Dan belakang pun full LED. Yang ini brake depan menggunakan disc brake, brake belakang menggunakan drum. A very a very basic scooter, 125 scooter. Tak ada ABS, tak ada TCS. And bagus untuk daily commute lah. Ni macam empuk. Macam ni okey dia punya side mirror. Sekejap, let's try a seat. Tengok dia punya sitting position. Sedikit kecil. Tapi untuk commute, daily commute pergi surau boleh lah. Button, high beam, low beam, hazard light, signal, horn,
kill switch ke? Ada kill switch. This is the Sierra 125. Another skuter yang dilancarkan untuk hari ni. So Aveta lancarkan 3 model. Sierra 125, VS 115 dan Nova 200. Very basic. Screen very minimalistic. RPM, fuel, jam, image, trip A, trips and auto. Tak boleh on. Dia datang dengan rack. Rack. Maksimum minimum kilo. So tak perlu risau pasal rack. Lampu dia nampak. Oh, boleh tahan ke ah. Very futuristic. Ya. Tak ada ABS, tak ada apa-apa lah. Very basic. Harga pun RM5,088. Antara skuter 125 yang ramah lah.